Malaysia terlepas peluang untuk memperbaiki pungutan mata FIFA selepas tewas kepada Thailand. Aksi ketiga kumpulan B, Piala Hyundai ASEAN 2026 itu menyaksikan Harimau Malaya Kendarian Tan Cheng Ho turun dengan barisan terbaik, dibarisi nama-nama seperti Sumare, Ubaidullah Syamsul, Azri Ghani, Sergio Aguero serta kapten pasukan, Paulo Josu. Namun, perjuangan hebat skuad kebangsaan akhirnya terhenti selepas tewas 2-0 di tangan anak buah, Anthony Hudson. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya kehilangan 1.75 mata berdasarkan kemas kini ranking FIFA secara masa nyata, sekaligus menjadikan pungutan Malaysia sebanyak 1088.54 mata. Pungutan tersebut menyaksikan skuad kebangsaan kekal di tangga ke-136 dunia dan berada di kedudukan kelima terbaik di Asia Tenggara, di belakang Thailand di tangga ke-95, Vietnam ke-99, Indonesia ke-118 dan Filipina ke-135. Dalam saingan kumpulan pula, Malaysia kini mengumpul 6 mata selepas 3 perlawanan. Thailand turut mengumpul 6 mata dan mendahului carta kumpulan, selain masih mempunyai 1 perlawanan dalam tangan. Kini, tumpuan Harimau Malaya beralih kepada aksi terakhir peringkat kumpulan apabila bakal melayan kunjungan Filipina di Cheras pada Sabtu, 8 Ogos 2026, jam 9 malam waktu Malaysia. Aksi ini cukup penting kemenangan menjadi buruan Harimau Malaya dalam usaha meneruskan cabaran ke peringkat separuh akhir.